Allah Akbar, lama tak nampak Bob. Duduk Bob, duduk. Allah. Lama tak jumpa kau, Man. Bob, orang panggil aku Ustaz Man sekarang. Oh, ya ke? Maaf, Ustaz. Sorry, Ustaz. Tak apa, kau kan kawan baik aku. Tak perlu panggil nama je. Okey, Man, okey. Hari ni je Hari ni. Okey. Man, jam yang kau pakai tu, yang kau pakai sekarang tu, kalau aku jual, dapat tak beli rumah flat dekat Bukit Beruntung 3 biji? Astaghfirullahaladzim, Bob. Bukan nak bangga tau. Cuma nak betulkan lah. Dapat 6 Bob, bukan 3 pun. Berapa harga jam tu? Janganlah panggil jam benda ni. Ni namanya alat pengurusan masa dakwah. 300,000 je Bob. Bukan niat nak menjual. Cuma nak pastikan aku tak lambat sampai ke destinasi tempat asnaf ni. Orang-orang yang memerlukan ni. Masa tu emas Bob. Dan emas tu jam kau. Kereta Porsche kat luar tu pun alat dakwah juga ke? Laju sangat tu dakwah kau, dari 0 ke 100 km per jam 6 saat je. Laju. Bob, kau jangan perkecilkan kesengsaraan asnaf-asnaf ni Bob. 6 saat tu lama tau. Zaman sekarang ni, asnaf bukan saja berhak dapat bantuan selayaknya, tapi dapat bantuan sepantasnya. Sekali lagi, bukan aku nak menunjuk. Bukan 6 saat Bob, 3 saat. 3 saat tu. Tak sempat nak lapar, dah kenyang dah asnaf-asnaf tu, Man. Itulah Bob. Asnaf kita kat celuk-celuk kampung tu perlukan bantuan segera sebenarnya. Kalau aku pakai BMW, bila nak sampai? Juga. Pasal tu aku beli Tesla Cybertruck 1 kat luar tu, kau nampak tak? Ada. Lagipun rakyat Malaysia ni psikologi dia pelik tau. Kalau aku datang pakai baju pagoda, pakai motor cabuk macam kau, mana orang nak percaya? Nanti dia ingat aku scammer. Macam mana dia orang nak percaya aku boleh urus duit juta-juta, kan? Duit bantuan. Dia orang nak tengok kejayaan, bahawa dia orang boleh yakin nak derma. Tapi Man, aku pelik lah. Kau buat NGO ni baru 3 tahun. Dulu kau pun selalu pinjam duit aku bayar bil dan water. Macam ni boleh jadi sampai 200 juta dalam tabung sekarang ni? Rakyat Malaysia tak cek ke mana duit dia orang pergi? Itulah rahsia dah Bob. Rakyat Malaysia ni rakyat paling ikhlas kat dunia Bob. Dia orang ni bukan penderma tau. Dia orang ni berlabur akhirat. Maksud kau? Maksud dia, formula dia senang je Bob. Aku cuma kena ada 3 benda ni je. Muzik sedih, lepas tu gambar budak tak cuci muka, dan lagu satu ialah ayat killer. Ayat macam mana? Okey, contoh macam ni. Sumbangan anda adalah urusan anda dengan Allah. Selebihnya urusan kami dengan Allah. Macam tu Bob. Kalau tak, mana nak datangnya Porsche kat luar tu Bob, kalau buka cakap macam tu. Dia tak betul, Man. Betul. Tak percaya lah aku. Iya Bob. Kau salah anak ni. Aku mula pun tak percaya juga. Tapi dah lama buat ni kan. Biasa. Rakyat kita ni punyalah baik hati. Sampai diorang ni takut nak audit NGO tau. Takut kenapa? Apa yang orang takut? Bagi diorang, kalau diorang tanya mana duit derma diorang pergi, nanti pahala diorang hilang. Jadi diorang pilihlah untuk jadi zombie saja. Zombie? Zombie apa? Zombie husnuzon lah. Kalau ada juga orang yang minta audit, jangan risau. Zombie-zombie ni lah yang akan backup. Yang penting perwatakan kita warak dan kita selalu post gambar budak-budak lapar. Rumah tak ada tiang, kita kena bagi duit. Itu cukup, itu saja. Tapi dia akan minta audit lagi. Tapi takkanlah seorang pun tak perasan yang kau belanja semua tu, Bob. Bob, kau kena faham. Rakyat Malaysia ni, kalau kau nampak alim, kau dah menang 80% dah. Kalau kau kantoi pun, kau buat video minta maaf sambil kau nangis-nangis sikit, kan? Lepas tu cakap, ini ujian dan fitnah akhir zaman, kan? Kau cakap macam tu cukup lah. Esok dia orang akan derma balik. Dia orang lagi kesian dekat ustaz yang kena fitnah tau, daripada duit dia orang yang hilang tu. Relax. Patutlah kau makin bulat je aku tengok. Duit mengalir masuk macam air terjun dah. Kan? Aku dah bagi penderma-penderma tu apa dia orang nak, Bob. Dia orang nak rasa tenang. Itu je. Dia orang derma RM10. Dia orang rasa macam dah beli satu tiang kat syurga, kan? So aku ambil RM8 untuk kos pengurusan, kan? Aku bagi asnaf RM2. Asnaf happy,
Penerima pun happy, dapat tiang kat syurga. Teka siapa paling happy? Kau lah dapat RM8. Macam mana kau tahu? Boleh nampak ke kat muka aku? Orang buta boleh nampak, Man. Kejap. RM8 untuk pengurusan. Banyaknya, Man. Minyak Porsche dengan Tesla mahal, Bob. Dah lah ni tak dapat subsidi. Kerajaan cakap apa? Kerajaan cakap dia orang tanggung RM2,300 sesaat untuk subsidi minyak kat Malaysia ni. Teruk betul lah korang ni. Lah aku yang tak dapat subsidi ni yang bantu negara. Kan? Betul. Belum jubah tu lagi. Nak kena fikir kualiti jubah lagi, nak keluar. Nak yang shimmer-shimmer. Takkan nak pakai kain guni nak jumpa menteri. Kan? Itu namanya branding. Penerima kita suka branding. Lagi gah NGO tu, lagi laju dia orang tekan online transfer. Kalau kau yang buat, kau rasa Kau tahu tak, PM kita kan tak ambil gaji sebab nak tolong rakyat. Kau pun sama juga ke? Tak ambil gaji daripada NGO kau? Ni gelap mesti tak ambil. Bob. Cuma kau fikir balik, buat apa ambil gaji? Buat apa ambil gaji kalau akses kita pegang? Betul tak? Elon kerayaan aku ada, elon perjalanan aku ada, ekon makan rumah NGO sediakan, kereta NGO bayar. Aku tinggal minta kelulusan daripada aku sendiri untuk buat semua tu. Tapi itulah kan, orang dengar tak ambil gaji terus rasa nak nangis kan. Zuhudnya dia kan. Tapi fikir-fikir balik, kalau tak perform memang patut pun tak terima gaji, betul tak? Kalau macam aku perform, pasal tu aku ambil kan. Pasal tak kacau duit bantuan. Aku rasa rakyat bukan baik hati je, Man. Tapi rakyat kita ni malas fikir. Bukan malas fikir, Bob. Dia orang terlampau suci. Dia orang pegang pada prinsip, kalau kena tipu, itu masalah tukang tipu dengan Tuhan. Yang penting aku dah sedekah, niat nak tolong orang miskin. Jadinya aku pun cakap, terima kasihlah sebab mudahkan kerja saya. Man, kau tak takut mati ke, Man? 200 juta tu kalau jadi api neraka, mau cair Porsche dengan Tesla kau tu. Alah kau ni, yang aku tolong juta-juta asnaf tu takkan tak kira tu. Takkan tak boleh jadi air sungai syurga yang mengalir. Siram balik Porsche dengan Tesla yang terbakar tu. Kira offset lah dosa tu. Kau ambil lah 2,000 tu, ada kat atas meja tu. Kau belanja lah apa budak kilang. Ni 2,000 ni. Kau kerja sana lagi kan? Aku dah lama dah kerja tempat baru. Okey lah. Kau kongsi lah dengan kawan-kawan tempat kerja baru kau. Kerja kat mana? SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Macam kurang je 2,000 tu. Aku kan